mana ni? Dah nak malam ni. Entahlah, kakak rasa dah selesai kot. Kak, kita dah duduk sini sampai pukul berapa? Entahlah, kakak pun dah tak tahu dia nak pergi mana ni. Kita dah selesai dah ni. Ha? Selesai? Macam mana ni? Itulah kita ikut je lah kakak. Padahal nanti kita jalan-jalan, nanti jumpa lah rumah kot. Situ macam ada atuk lah. Nampak tak? Jom kita pergi tanya atuk tu, mesti dia tahu rumah kita. Jom. Assalamualaikum atuk. Ha, Atuk tahu tak rumah kita orang? yang korang daripada mana ni? Dari Aku tak larat. Lorong 26. Korang nunang. Okey, tak apa. Atuk okey ke tak ni? Okey, aku okey. 哎呦我的妈！ Aku okey je. Aku okey. Korang semua nak pergi mana ni? Nak balik rumah, kita orang dah selesai. Okey lah. Atuk memang handsome gila. Jadi Atuk memang selalu suka exercise. Atuk boleh mana-mana. Atuk boleh shuffle. Jadi Atuk memang okey. Jom. Atuk hantar korang balik. Kak, kalau atuk tu orang jahat macam mana? Entahlah, akak pun tak tahu atuk ni baik ke jahat ni. Mana ada orang jahat. Atuk ni orang baik lah. Atuk ni dah jahat daripada dulu lagi. Tapi Atuk ni enjoy. Atuk enjoy. Atuk ni memang enjoy. Atuk memang tak boleh duduk diam. Atuk ni enjoy dulu. Korang semua enjoy dah Atuk. Ya? Atuk memang orang enjoy ya. Oh my god. Kau menari ke? Atuk ni memang hidup sedih sebelum ni. Tapi sekarang Atuk memang suka enjoy. Atuk dah tak nak sedih-sedih lagi dah. Atuk nak enjoy. Itulah rumah kami. Okey, kita dah sampai dah sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya adalah Haji Sadiq Sigaraga. Anak Encik telah berjalan dan saya hantar pulang. Saya pastikan orang ni tak keluar-keluar lagi lah. Terima kasih banyaklah, Cik. Sama-sama. Cuma pastikan orang lepas ni tak keluar lagi lah. Siapa nama Cik? Mana, tapi nampak sama bukan dia. Saya adalah orang yang sentiasa merenari.